Hello, Assalamualaikum, hai. Nama saya Amir daripada Top Up Niaga Network. Video kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana cara untuk anda daftar ataupun register SIM card Yestel. So, pertama sekali anda search Yestel dulu di Play Store. Kemudian anda install aplikasi Yestel. Okay, so kemudian anda klik open dan allow saja notification, get started. Dan kat sini anda perlu login account ataupun first time login. So kat sini saya tekan first time login. So kat sini anda nak tak tiada account tapi nak activate Yestel SIM card, so activate new SIM card. Okay, kat sini ada beritahu lah, yang pertama anda perlu ada SIM card, kemudian anda perlu ada IC, pasport dan sebagainya untuk verification dan juga internet. So kita proceed. Okay, so di sini anda diminta untuk isi SIM card barcode ataupun anda boleh scan atau manual enter. So saya tekan scan. Dan juga anda diminta untuk isi SIM PUK. So anda lihat pada anda punya SIM dan isi dan klik submit. So kat sini anda akan diminta untuk enter apply ID lah. Sini anda boleh gunakan scan ataupun isi apply ID secara manual seperti yang saya tunjukkan di sini lah. Okay, kemudian klik confirm and exit. So kat sini anda boleh pilih untuk daftar new number ataupun anda boleh MNP, iaitu switch daripada number sedia ada kepada telco Yestel. So kat sini saya tunjukkan cara untuk choose a new number. So SIM card type kita biar flexi dan kita boleh isilah preferred 4 digit number yang kita mahukan. Okay, so contoh kat sini saya nak 0670. Bila saya search akan keluarkanlah 0670 yang available untuk kita pilih. So anda tengok contoh kat sini saya pilih satu number. Kemudian saya klik next. So kat sini sekiranya anda Malaysia, anda boleh pilih salah satulah MyCard, Tentera, MyPR atau MyCast. Dan juga sekiranya anda bukan daripada Malaysia, anda tidak mempunyai MyCard, anda boleh gunakan pasport. So klik pada setiap satu tu dan berikan maklumat yang tepat lah. Baiklah, setelah anda dah scan semua dan sebagainya, kemudian dia akan paparkan maklumat dan kemudian klik continue. Dan di sini anda perlu buat face scan verification lah. So ini normal, eKYC untuk apa-apa sistem verification secara aplikasi atau secara online. So jangan risau, anda follow saja. So kemudian ada declaration, so anda tekan saja I have read and agree dan submit. So registration complete, successfully registered. Ada maklumat anda punya registration, klik OK. So kemudian kita masukkan first time login. So kita masukkan kita punya number yang kita register tadi. Okay, so kita tunggu SMS lah sampai daripada nombor tersebut dan kita login dan klik verify and set pin. So kita set kita punya pin lah untuk login dan juga confirm pin. Klik confirm, back to sign in. Bila anda boleh login guna anda punya IC dan juga pin yang anda gunakan tadi. Contoh kita klik login. Okay, so kat sini anda boleh tengok lah SIM card yang saya baru aktifkan ini. Dia akan expired pada 18 Mac 2026 dan maksudnya lagi 7 hari dan dia punya airtime balance banyak 50 sen. Sekiranya anda berminat untuk menjana pendapatan dengan menjadi dealer ataupun penjual SIM card Yestel dengan kadar marketing plan yang tertinggi di pasaran, anda boleh register menggunakan upline QR code ini dan juga join grup yang kita sediakan pada ruangan description ataupun link yang kita sediakan di bawah.